Nombor 12. Rajah menunjukkan 5 kek cawan berharga 16. Hitungkan harga 2 biji. Okey. Ini macam kita buat penisbah perkadaran ni. Dia kata 5 biji ni harganya ialah RM16. Berapa kalau beli 2? Jadi macam mana nak tahu? Kita kena tahu satu dululah. Satu kek berapa? Kena tahu 2. So macam mana nak bagi tahu? Ini ada berapa kek? Ada 5 kek. So kena bagi 5 lah. Duitnya pun kena bagi 5 lah. Jadi maksudnya langkah pertama ialah 16. Bahagikan dulu dengan 5. Dapat jawapan. Kalikan dengan 2. Sebab dia nak 2. Itu saja. Cuma ini adalah ayat matematik. Okey. So 16 bagi 5. Ada yang hafal spell 5 lah. Okey. So 16 bagi 5. So, tak boleh 5 kali 3, 15. 10 tak sifar tak titik 2. So maksudnya satu bernilai RM3.20. Jadi RM3.20 darabkan dengan RM3.2. Porsi darabkan dengan 2. So buatlah macam ni. 2, 4, 6. So RM6.40. So berharga 2 kek RM RM6.40. Okey, boleh. Tapi sekarang ni kalau awak tak pasti pay, macam mana nak tahu satu ni berapa? Gitu. Okey, boleh cikgu tolong? Cikgu tolong boleh? Okey. Buat apa? Okey. Sekarang cikgu nak awak fahamkan dulu. RM16 ni awak nampak macam mana? Awak nampak macam mana? Cuba fikirkan RM16 tu bentuk macam mana? RM1 ke? RM5 ke? RM10 ke apa? Itu maksud cikgu. Okey. Kebiasaannya orang akan fikir RM10 ada 1, RM5 ada 1, RM1 ada 1. Jadilah RM16. Betul? Okey. So, awak tengok. Ada 5. Okey, RM10. Nak bagi kat 5. Berapa seorang dapat? RM10, RM1, 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 RM1. Ada RM5 lagi. RM1, 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 RM2. Settle RM10. 5 nak bagi kat 5. RM1. Sekejap aku kawannya. RM1, 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 RM1. Tinggal RM1. RM1 nak bagi kat 5 orang. Seorang dapat berapa? Berapa jawapannya? 20 kan? Betul? So, jawapannya RM3.20. Sama juga. Cikgu, saya tak pandai darab 2. Jangan darab 2. Tambahkanlah. 32 tambah 32. 46. 64. Sama juga. Faham maksud cikgu? Itu namanya creativity. Okay? Alhamdulillah.